Kita akan jalan-jalan naik beca sekeliling Pulau Penyengat. Nampak? Menarik kita kalau kita di Pulau Penyengat di Bintan ni, kita akan naik beca yang macam ni. Pusing-pusing pulau. Sekarang kita menuju makam Raja Puteri atau Engku Puteri yang punya Pulau Penyengat. Ini mas kahwin dia bang. Oh ni mas kahwin dia? Mas kahwin dia Pulau Penyengat ni. Jadi setiap pengunjung datang pasti ke sini dulu. Ini dia punya makam dia? Makam betul bang. Raja Hamidah Engku Puteri. Ya. Kita tengok Raja Hamidah Engku Puteri. Sultan pertama Selangor. Nah, kalau ini cucu kemenakan dia. Maksudnya Raja Ali Haji ni dengan Raja Haji Ahmad ni Anak beranak. Bapa Raja Haji Ahmad, Raja Haji. Okey. Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adik daripada Raja Lumu. Dia adalah Sultan Salahuddin pertama Selangor. Pulau Penyengat ini dulu hanya pulau kosong. Tapi kerana letaknya berada di tengah lintasan orang jalur perdagangan, bermakna orang daripada Gujarat, India ataupun dari Tiongkok akan lalu di selat ini. Pulau ini dikenal Pulau Air Tawar kerana ada sumber air bersih. Nah, ini orang buat singgah untuk ambil bekal air.